Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Daniel dari JB Auto World Cawangan Ipoh. Hari ni, saya nak review sebuah King of the Road dekat Malaysia buat masa sekarang ni, okey. Pro 2 Myvi tahun 2019 advance spec. Okey. Dia dah datang dengan fog lamp di hadapan. Okey, lampu semua masih cantik. Dia punya cover pun semua masih macam baru cakap dia. Original cat warna grey. Okey. Sport rim dia pun semua masih cantik lagi, dua tone color. Okey, warna chrome dengan warna glossy black dekat sini. So bunga tayar pun masih tebal dekat bang. Tepi driver seat dia dah siap ada keyless entry dekat sini. Dia datang dengan multifunction steering. Okey, mileage pun baru 102,000 km sahaja. So dia datang dengan full leather seat. Okey, dah ada stitching warna merah dekat sini. Sangat-sangat cantik. Infotainment screen dia pun boleh touch screen. Siap ada reverse camera kakak bang. So tengok seat belakang dia. Masih cantik leather seat dia, tak ada patch-patch, tak ada koyak-koyak. So, tengok nak dapat condition yang macam ni tahun 2019 sangat susah. So dekat JB Auto World sahaja yang ada condition yang macam ni. Walaupun kereta ni tahun 2019, tapi tengok dia punya design sangat-sangat sporty lagi. Pakai 10 tahun lagi pun tak ada masalah. Still cantik atas jalan raya. Dengan bulanan bawah RM600 sahaja. So saya nak recommend dekat akak-akak, abang-abang yang bergaji lebih kurang 1,800 ke atas. Kita boleh cuba untuk Pro 2 Myvi ni. So guys, kita jumpa next video nanti.